Dia kata diperoleh tak pegang tungkat. Fatwa perleh menterjihkan tidak termasuk sunnah untuk khatib memegang tungkat ketika berkhutbah. Khilaf benda ni. Kita tarjih. Bila kita kata tarjih no, ada dua pendapat. Kita tarjih. Melainkan jika ada keperluan seperti khatib yang uzur dan seumpamanya. Boleh tak ada masalah. Dalam mazhab Syafi'i, dia kata memang pegang tungkat. Ibn Shihab Az-Zuhri juga ada riwayat dia kata pegang tungkat. Khilaf. Tapi kita tarjih tak perlu. Saya buat contoh-contoh ya. Apa hukum berkhutbah pegang tungkat? Boleh pegang tungkat? Macam Awi dah tungkat? Okey. Dengar elok pasal semua Malaysia mendengar. Ini dia kata ni pegang tungkat tu ada semangat sikit, dia kata. Ada semangat jihad sikit. Oi, jihad hebat. Yang pertama, para ulama berbeza pendapat tentang hukum memegang tongkat semasa khutbah. Mazhab Syafi'i dia kata mustahab. Yang ni disukai sunat pegang tongkat. Dalam Imam Syafi'i kata wa uhibbu, lebih kurang dia kata wa uhibbu man yakhtubu ay khutbatin kanat wa uhibbu man khataba ay khutbatin kanat an ya'tamida ala syai'. Aku suka bagi orang-orang yang berkhutbah, apa khutbah pun ya'tamid ala syai', dia pegang sesuatu. Maksud dia pegang. Dan demikian juga ialah mazhab Malik. Mazhab Malik ada pendapat yang sama. Pendapat menyatakan bahawasanya disunatkan masa khutbah pegang tungkat. Kita sebut adil sebut semua qaul. Dan di kalangan para ulama hatta ada yang menyatakan bahawasanya seolah-olah telah sepakat para khulafa ar-rasyidin khutbah pegang tungkat. Ini disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran ataupun Tafsirul Qurtubi yang menyatakan khulafa semua pegang tungkat. Kata dia. Dan mereka hujah dengan hadis yang mana Nabi SAW masa Jumaat faqama mutawakkian ala asa au qausin fahamidallah wa asna alaih. Nabi ni riwayat Abu Daud dalam Sunan Abi Daud. Faqama mutawakkian ala asa au qaus. Nabi ni dia berdiri dan dia bukan sana pegang kepada tongkat ataupun kepada anak panah. Kemudian dia memuji Allah. Ni cerita tentang sembahyang Jumaat. Dia memuji Allah dan dia memuji Allah dan memuji Allah. Sehingga Ibn Shihab Az-Zuhri ni alim besar. Sebab tu dia dalam ilmu hadis tadi kita sebut Muhammad bin Yahya Az-Zuhri, dia merupakan orang yang pakar tentang anak-anak murid Az-Zuhri. Kerana Az-Zuhri ni dianggap Ibn Shihab Az-Zuhri ni alim hebat, besar. Dan ada tabaqat lagi, level-level anak murid dia. Kekuatan hadis tu mengikut level-level anak murid dia. Bukhari hanya ambil level 1 dan 2 saja. Muslim dia ambil sampai level 3. Punya hebat Az-Zuhri. Az-Zuhri kata Nabi ni fakana idza qama, Nabi ni apabila dia berdiri akhadha 'asa mutawakkian atau fatawakka'a 'alaiha. Nabi ni apabila dia berdiri, yang ni berdiri untuk khutbah, dia pegang tongkat. Dia pegang tongkat lah, dia sandak tongkat. Wa huwa qa'imun 'alal mimbar, dia berdiri atas mimbar. Ini pendapat Az-Zuhri. Az-Zuhri tak tengok Nabi, tapi berdasarkan kepada apa yang dia faham daripada riwayat-riwayat yang menyatakan bahawasanya Nabi pegang tongkat semasa khutbah. Berapa pendapat? Satu baru. Pendapat yang kedua, kata tak mustahab, tak disunatkan pegang tongkat. Pendapat ini dinukilkan daripada Abu Hanifah dan dinukilkan oleh beberapa orang ulama yang lain. Antara yang pegang dengan pendapat ini termasuk dalam mazhab Ahmad, kata tak sunat. Antara yang berhujah dalam hal ini ialah Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab dia Zadul Ma'ad. Dalam Zadul Ma'ad, Al-Imam Ibn Qayyim menyatakan bahawasanya
Nabi ni yang pertama, dia tidak pernah, dia hanya memegang tongkat ataupun kaus ni anak panah. Dia tak pernah memegang pedang semasa khutbah. Seperti mana yang cuba dihujahkan oleh orang-orang yang kononnya nak menyatakan Islam berkembang dengan pedang, ini sama sekali tak benar, kata dia. Nabi tak pernah pegang pedang. Nabi pegang tongkat ataupun anak panah ketika mimbar belum dibuat. Memang benar kata Nabi pegang, dia kata. Tetapi setelah Nabi sudah ada mimbar, Nabi kerana ada wanita yang buat mimbar, 3 anak tangga untuk Nabi, tidak ada lagi riwayat-riwayat yang menunjukkan dia naik ke atas mimbar, dia pegang tongkat. Apa anak panah. Semua cerita pegang tongkat yang Zuhri semua sebut tu betul, tetapi itu sebelum ada mimbar. Sebelum ada mimbar. Bila dah ada mimbar, tak perlu. Kan? Nak pegang apa, kan? Jadi ini pendapat. Sebahagian para ulama menyokong pendapat ni. Dr. Qaradawi pun dia tokong. Syekh Ibn Utsaimin sebut benda yang sama. Kalau Tok Imam dah tua sangat dah, naik atas mimbar tu pun duk gayat, peganglah kot. Takut tertemuai ke depan. Tapi kalau dah sihat, kita pakai hak mana Ibn Qayyim sebut, tak perlulah. Tapi kalau kita tengok ada orang pegang tongkat, kita tak menyatakan itu adalah amalan bid'ah. Kerana hal itu telah disebutkan oleh para ulama hadis sendiri. Cumanya mereka berbeza tafsiran. Masa bila Nabi pegang tu, adakah selepas ada mimbar dia pegang lagi ataupun tak. Jadi kalau ada orang pegang, di perlih ni dia tak pegang. Sudah ulul amri kita kata tak pegang sejak daripada dulu. Saya pun seingat saya tak tahulah, seingat saya tak tahulah, saya pun tak semak lagi fatwa dulu ada pasal tongkat ni. Fatwa baru tak ada lah. Tapi kalau tanya saya pasal tongkat ni, inilah jawapannya. Jadi kalau ada orang pegang, tidak salah kerana ada qaul, bukan qaul biasa. Ini qaul imam-imam yang besar. Dan kalau ada orang yang tak pegang, di atas penghujahan tadi. Di atas penghujahan tadi. Tapi kalau nak naik, kadang-kadang mimbar tu dah sampai tutup dah depan. Kita pegang tongkat pun bukan siapa nampak apa, kan? Kadang-kadang cergah lagi. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kalau masa berjalan biasa pun, masa muda-muda aku tak pegang tongkat. Pasal apa naik atas mimbar tiba-tiba nampak lemah sangat tak pegang tongkat. Jadi tak pegang tongkat. Jadi tak apalah. Ini adalah pandangan. Cuma memegang pedang ataupun pegang senapang seperti yang ditunjuk oleh geng-geng ISIS. Kononnya Nabi menunjukkan kekuatan. Sama sekali, kata Ibn Qayyim, tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ini tabiat dinur rahmah, din yang rahmat. Dia bukan mengugut orang dengan senjata. Khutbah memberikan ingatan kepada orang. Nabi SAW dia khutbah. Nabi ni dia khutbah. Itu kita tak bagi latihan khutbah. Nabi ni idza yakhutub kan ihmarrat ainahu, merah matanya. Wa ala sautuhu, tinggi suara dia. Wastadda ghadabuhu, cengih marahnya, maksud bersemangat dia. Ka'annahu munziru jaishin, seakan-akan dia mengarahkan tentera. Dalam hadis itu pun ikut tajuk. Ada bab sahabat bila dengar Nabi khutbah semua menangis kat bawah. Ada hari semangat. Jadi macam itulah orang khutbah. Semangat kita tulis kan yang jadi kena semangatlah. Masalah rakyat Palestin yang telah dibunuh. Allah, kita pun tak dengar apa dia ni bunyi tin kat ujung ni. So, semangat dia. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi itu rahmat. Ini cuma nak tegur. Nabi ni pemidato. Tetapi Nabi lam yakun fahasyan wala la'ana. Dia tidak fahash. Dia tak sebut perkataan kotor. Dia tak laknat orang, ceramah, maki orang. Dia tak buat kerja ni. Nak marah-marah, nak sebut sekali lagi. Nabi tak ceramah maki orang. Nak kritik, Nabi boleh kritik. Tapi Nabi ni memilih perkataan yang baik. Kritik tak apa, tapi memilih. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani, Nabi tengok satu orang Ansar dalam cakap tak elok dalam majlis. Nabi kata sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur. Maki orang muslim itu fasik dan memerangi mereka kufur. Kadang-kadang kita ni ada soalan dia tadi. Tentang kena dia kata kita kena tegas macam dengan Sayyidina Umar bin Khattab dalam dakwah. Nah, Umar tegas tapi dia tak maki orang. Kadang-kadang orang Nabi SAW Yahudi
Yahudi yang kita duk sebut, nama hadis. Dia mari, Assalamualaikum ya Muhammad. Assalamualaikum ya Muhammad. Bunyi macam Assalamualaikum ya Muhammad. Tapi dia kata Assalamualaikum ya Muhammad. Maut kepadamu ya Muhammad. Sam, maut. Nabi kata waalaikum, ke atas kamu. Aisyah dengar, Aisyah muda, telinga okey. Kan? Aisyah kata, Assamu wal la'nah, maut dan laknat kepada hamba. Maut assamu wal la'nah alaikum. Maut dan laknat kepada kamu. Curse. Nabi kata, mahlan ya Aisyah. Inna Allah yuhibbur rifqa fil amri kullih. Nanti dulu wahai Aisyah, Tuhan sukakan sifat yang santun, lunak dalam semua perkara. Kata, Ama sami'ta ya Rasulullah. Rasulullah, kau tak dengar ke dia kata apa? Sami'qad ajabt. Aku dengar, aku kan dah jawab tadi waalaikum kepada kamu. Tapi aku tak mau sebut benda-benda tak elok ni. Nabi yang santun. Nabi yang santun. Lepas tu kita habaq, kita nak menegakkan hukum Nabi. Ceramah maki orang. Nabi yang santun. Nak kata, jangan kaitkan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar, pertama Umar Amirul Mukminin, dia pemerintah. Tapi dia tak maki orang. Memanglah ada orang yang dia pukul, padahal pasal dia pemerintah. Zaman dulu bukan ada penjara banyak-banyak macam kita. Nak bagi denda RM60, RM70, RM100, tak ada. Kadang-kadang Umar pukul dengan turap dah, pukul. Tapi Umar tu paling takwa kepada Allah, kata Syifa binti Abdullah. Kadang-kadang, sebab tu ni nak ingat diri saya lah tuan-tuan. Masalah ni. Ni dekat-dekat pilihan raya ni macam-macam kan. Nak cakap kita jaga, tak apalah orang nak kritik. Tapi Nabi kata atadruna manil muflis, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sahih. Kamu tahu tak siapa muflis? Bankrupt. Ni 1/4 rakyat Malaysia dikatakan bankrupt. Atadruna manil muflis? Siapa kamu tahu siapa muflis? Sahabat kata al-muflisu fina man la dirham lahu mata' wala mata'. Muflis di kalangan kita ini orang yang dirham pun tak ada, harta pun tak ada. Muflis tak ada harta. Arab. Perkataan muflis tu perkataan Arab. Zaman Nabi. Nabi kata al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha. Yang fayuqta, Nabi kata yang muflis di kalangan umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat dengan puasa, dengan solat bagus, puasa bagus, zakat, tapi maki orang ni, tuduh orang ni, zina lah apa, ambil harta orang ni, ambil harta orang, pukul orang, tumpahkan darah orang. Fayuqta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Ambil pahala dia yang banyak tu bagi kat orang ni, bagi kat orang ni, kata Nabi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi. Sekiranya telah habis pahalanya sebelum dia dapat selesaikan hutang-hutang dosa-dosa yang dia buat pada orang. Ukhidha min khatayahum. Ambil dosa-dosa mereka. Faturihat alaihi. Bubuh atas kepala dia. Summa turiha finnar. Kemudian ambil dia, bubuh dalam neraka. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Jangan maki orang. Nak ceramah lah. Abang lah. Ni ceramah maki orang. Lepas tu, selawat. Sallallahu. Nak tegas-tegas Nabi yang tinggi suara. Tapi Nabi tak maki. Cakap elok-elok.